Hak ni apa ni? Tengok surat ni dia mau tulis kata kita nak beri zakat kepada fakir miskin. Nak orang tu orang fakir ataupun orang tu orang miskin. Nak beri zakat, lepas tu dia kata supaya nak beli mutu. Beri zakat supaya nak beli mutu. Nanti dua kali nak ni. Kita nak beri zakat. Nak ni mana hendak lah dah. Kan hendak kita ya wajib atasnya kita zakat, kita nak beri zakat. Baik. Beri zakat tu masalah hukum wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Wajib. Kalau gitu bila kita beri tu pasal kita kerja bagi wajib. Supaya wajib semaya. Tak sama ibadat kata. Semaya nak ibadat, zakat ibadat. Ibadat ya wajib. Semaya ibadat ya wajib, zakat ibadat ya wajib. Cuma beza hak ni badaniyah, hak ni maliyah. Ibadat ia bahasa buat dengan tubuh badan. Hak ni ibadat ia bahasa sakut dengan harta. Sama-sama ibadat ia wajib, ia maklum minad-din bidarurah, ijma' sekalian ulama wajib. Siapa ingkar kufur. Sama. Tiba-tiba kita mempunyai harta zakawi. Bila sebut harta zakawi, kalau harta bukan semua harta kena keluar zakat, zakawi. Lepas tu tengah jibat zakat semulalah. Masuk lagi wajib. Bila wajib, katakanlah kita orang menega ataupun kita ada milik emas ke berapa masalan. Kita nak keluar zakat, kita cabut, asingkan daripada katakanlah 1 juta, kita cabut mari 2.5%. 2 1/4. Jadi berapa? 1 juta. 25,000. 25,000 itulah menyucikan hak yang 975,000. Kalau itu tak cabut 1 juta tu kotor, cemar. Panggil cemar, nampak itu dulu. Itu dulu. Lain yang kita pergi bericak, pergi bantu tu lah yang tu. Ni zakat, ambil itu dulu. Kemudian selagi kita tak cabut, semua tu cemar. Bandingnya kita dak kerja semua kalau kita buat keduri. Buat keduri, buat malasah, kena buat sekolah tadika, sekolah agama, kena buat surau dan sebagainya atau masjid dan sebagainya. Kita buat keduri. Maka kita nak buat keduri, modal kita buta. Kita dah. Berah kita buta apa itu ini kakah mesti tu. Buta bila 100,000. Habis lebih kurang buta ulah. Lepas tu kita buat keduri boleh 1 juta. 2 juta kata gila. Maka kita tanya bolehnya ana weh keduri mai. Bolehlah 2 juta. Cuci lah tu. Dia tanya itu tak? Kalau tak tanya apa kita bayar? Bolehlah 2 juta tapi tak suci lagi. Tak suci bermakna tak ada kira lagi hutang-hutang, tak ada cabut lagi tu. Tu. Kira hutang banyak mana, anggonnya gapo-gapo tengok-tengok. Bila 100,000. Cabut daripada 2 juta tu. Jadi hak sucinya, tak panggil suci dah. Zakat-zakat tu suci. Hak sucinya 100,900,000. Tapi tu tiba tak cabut. Tu cuma bila cabut belah tak pergi bayar lagi pun cabut. Suci dah lah 190 tu. Ni pun bila tercabut 25,000 dalam 1 juta 975,000 hak suci. Nak guna boleh dah lah. Nak buat belanja apa boleh dah suci dah. Hak kita. Ni hak orang lain bukan hak kita. Kita kena pergi beri ke tuan. Tu mustahiqin orang misit. Tak boleh kita nak buat guna, tak boleh kita nak tak boleh ni. Kena pergi ke tuan dia orang berhak. Setengah daripada hak kita dah malu sangat orang fakir, orang miskin. Maka kita pergi pada orang tu orang fakir. Bila orang fakir dia tuan hak, dia misit terima zakat. Kalau dia mau tak beri, dia boleh ambil. Tapi orang sifat pak kita ni tak rebut. Kalau orang sana ke pasal kita rebut, tunggu orang baru bilang tunggu kifarak. Pak kita orang tak biar dah lah. Bakal kena hak malu mari ke rumah. Nak beri zakat, tak pergi halulah.
Mari jalan dari rumah minta air tak payah. Lagi. Patut ni tak apa. Siapa hak sungguhnya? Nah, hak sungguhnya kena orang ni kita cari beri kepada wakil miskin. Dan mu ni terima hak siap-siap gitu hak sungguhnya. Kalau kita zakat padi nak ingat gemar tak boleh, haram. Dia kena cuci. Kalau digemar irit dulu, zaman dulu irit. Lah ni masuk mesin. Bila masuk mesin dah tu ada lagi dengan campur jeramin apa itu ni. Kena tapi. Suci bersih. Wih hak bersih tu ke dia. Sini nak nampak katakan siapa kedebel tu kata tu. Orang miskin kedebel ke tu yang tahu kedebel. Jadi bahasa kedebel, kawan nung kedebel. Kali tu si cuma kena cuci wih ke dia. Oh kedebel ni nak atas sama kedebel. Nemo kaya kena baca orang. Nemo kawan miskin kena baca kawan. Allah. Nah itu kan. Kemudian dia ada hak. Kita beri. Tiba-tiba dia supaya nak beli motor nak tu siapa? Si pakai miskin tu. Dia nak beli motor. Kita beri zakat habis kerja kita wajib tu. Bila kita beri pak jadi milik dia. Kerana orang fakir miskin dia terima zakat jadi milik. Sebab Tuhan guna innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Pak ni jadi milik. Li. Tapi bila mari zakat utak Tuhan guna wa firriqab wal gharimin. Orang kauta dia boleh terima zakat untuk bayar hutang. Jadi milik dia. Kata tak? Siapa kata kita nak buat masjid. Lepas tu tok email kita sanggup berhutang untuk nak buat masjid. Habis berhutang 200,000. Siapa dia ada zakat tahun ni ada gapo? Buat mai ke dia kan dia ada kauta. Maka dia memberi zakat siapa 200,000 dekat hutang. Dia boleh terima sekat 200,000 untuk bayar hutang. Bukan di milik dia. Ada pun pakai miskin lil jadi milik dia terus. Bila milik dia nak beli motor, kau nak beli kereta tu dia lah. Ada lagi. Kita tanya saat apa boleh tanya lagu tu. Boleh ke tak nak beri zakat? Apa tak boleh wajib. Lewat itu dulu. Boleh ke tak zakat pakai miskin? Wajib beri kepada pakai miskin kerana dia tu hak. Pas dia nak beli motor, ada hak dia ke dia yang nak beli apa pun. Jangan pandai-pandai lagi tanya, "Hei, tak boleh beli motor." Kau pergi ke mall, saya dah pandai. Mungkin kerja wajib sudah selesai habis cerita. Ya ada orang kita lagu tu. Ni nak beli zakat ni utuk ni utuk. Sudah buat utuk lah. Utuk dah awal. Gitu tak? Ya orang ni macam tu dia tak faham makna. Tak faham makna. Tu dia. Kalau nak beli tu tak saya beri. Cuba hak dia. Kalau dia kata bukan hak demo lah. Bukan hak demo. Kalau dia nak rebut pun boleh. Tapi dia tak faham, tak boleh. Tak faham lagi. Hang faham tak apa. Bahkan muncullah ada berhak. Tidak kita susahlah ada pikir bagi orang. Nah, asindah 25 nak bagi siapa ni tak ada tuai hak ni. Tak susah kita nak duk cara tu. Itu mutu muncullah aku lama dak bawa ni berat hamil hakmu. Nah kita. Tu bandingnya. Supaya dia tanggung pesaka lalu kat kita berat dak bawa tu. Nak guna tak boleh aku dak bawa saja. Bertemu ni tu aku dak bawa lama aku dak tanggung ya terima apa? Gengnya kita selalu. Tu bandingnya tu aja. Pindah mana? Pakai masjid ada kita pindah situ dia khilaf bab pindah zakat je kecek bab khilaf semula pula tu. Dia tengok pun ada lebih penting ada apa pula tu. Lebih comel kita buat begini. Bila mustahikin ada di tempat kita bagi wikno. Pai kita nak bagi lagi tak ada apa. Dia pada asah atas kata demikian pindah haram tu kerana memecah hati tuai hak. Orang ada boleh makan tak semua pun tak apa dah. Bandingnya juga supaya kita buat duri buat apa pergi rumah tak ada jemput orang lain tak ke mana. Orang lain yang berderu kereta hebat-hebat.
Anak nemo tak ada ya. Tapi bau lasuk tu. Lagu mana orang tu? Tu maknanya. Apa dah? Sebab tu kalau kita beli barang, nak kelip barang nak lalu kat budak-budak tu, kita kena beli barang susuk jangan binapak, berjabi hitam lah dah, babi hitam. Cuba bawa gitu, budak tengok. Kadang budak tak malu nak teh. Ya gitu. Oi, alih. Kita apa? Ya kelip mau aja teriak rumah ni. Haram kita tu. Akan nak bawa nanti bagi. Kata saya bagi bos habis hitam lepak lapis. Pasal tak apa dalam. Tengok Islam nak jaga hati. Ni pakai masjid ada tu tahu kata kita ada punya zakat. Tak bagi beri ke lain. Kecil hati dia, luka hati dia. Tak boleh. Dari kita beri dah ada tak semua tak apa dah. Boleh ya dah. Pasti kita tak cadar lagi kepada ada yang bermerhak lagi. Kadang-kadang keluarga kita duduk di sana, kita nak pergi. Ia lebih berhajat, tak ada apa. Jadi mana kata untuk kita nak reti masalah, jangan sekadar kita reti hukum haram halal. Kita nak tahu pula hikmah supaya boleh tahu ni hikmah. Baik.